Creativity. Oh yeah, show 'em your grit. You can jump and join the win like a Imagination. You can fight beyond the starry cluster. Miraculous. You are soaring in Welcome to New Yorker. accelerating speed. Look at how your town is like a model made for play. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya iaitu Neo Joker. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial cara nak membaiki multimeter. Jika anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan share agar saya semangat upload video. I know you're feeling scared. You'll get moving when you light your fire. Buddy, I'll race you there to the horizon so clear. I know you're stuck in place. You're pretending that you just retired. Leave all the fear behind and we'll blaze a new frontier. A wish inside comes to life. Won't be long until our flame is kindling like the fuse you can't refuse. When you do, we're gonna level everything, burn up and glow. But we'll wave the past like a piece of trash. Okey, kerosakan yang pertama ni adalah bahagian dia punya pen multimeter. Jadi mana dia punya wayar ni dia sudah tercabut. Lepas tu kerosakan kedua adalah bahagian multimeter. Jadi mana multimeter ni dia punya jarum tu dia tak naik macam tu. Mungkin dia punya kerosakannya bahagian bateri ataupun dia punya komponen-komponen yang longgar macam tu. Okey, nak baiki ni sebelum tu kena tunggu benda ni, solder ni panas dulu. Okey. Lepas dah cukup panas tu baru kita solder. Mula-mula buang dia punya, menunggu solder ni panas dulu, kita perlu buang kulit wayar ni dulu. Cara buangnya pakai yang 20 ni. Macam ni. Okey, kalau saya biasa buat macam ni je. Lepas tu sini. Okey, dia akan keluar berapa bersekeliling macam ni. Okey. Lepas tu masukkan benda ni ke dalam ni sehingga keluar macam ni. Okey, solder ni okey, ni nampaknya dah cukup panas. Sekejap, cuba cari benda lain untuk tu. Solder ni macam ni. Warning, warning. This is not a test. I need somebody with me. I think I need you here. Di solder ni kita panaskan benda ni. Masukkan ni dulu. Sebab benda ni susah nak dimasukkan, jadi kena panaskan ni. Panaskan dia punya kulit pen multimeter ni. Panaskan sampai benda ni dah betul-betul kembang sikit.
Lepas tu baru masukkan. Okey. Guys, hari ni saya akan baiki bahagian baiki multimeter pula. Okey, nak baikinya kena check dulu. Okey, pusingnya arah lawan arah jam. Sini. Okey, sampai dia punya skru dia dah cabut. Lepas tu buka dengan berhati-hati. Okey, di sini nampak macam dia punya bateri dia dah cabut. So cara nak pasang dia kena pakai double tape. Double tape tu kalau boleh yang tebal punya lah, supaya senang sikit. Okey, dia punya ni. Lepas tu potong. Pasangkan ke dekat sini. Pastikan dia punya double tape tu masuk ke dalam. Okay, lepas tu cabut dia punya lapisan dua dia. Dan lepas tu letak bateri je. Okey, dengan ni bateri dia tak mudah cabut. Okey, seterusnya yang ni pula. Mana tu? Kalau boleh potong tu jangan potong panjang sangat, takut tak muat ni. Ni pun dah besar sangat ni. Okey, lepas tu cabut dia punya double tape. Dan pasang dia punya bateri je. Dia punya bateri tu 1.5 volton. Okey, pasang ni. Lepas tu pasang. Lepas habis pasang tu, pasang dia punya penutup. Okey, nak pasang dia punya penutup tu. Okey, nampak dua gigi ni. Dua gigi tu mesti bersambung dengan kena masuk ke sini. Okey, masuk dia macam ni. Okey. Lepas tu habis masuk, masukkan dia punya skru balik. Okey, siap. Adalah pengujian dia. Okey, ni tengok ni. Okey, ni dia punya jarum dia dah naik, maksudnya dah okey. Okey, itu saja daripada saya. Harap apa yang saya ajarkan tadi dapat memberi manfaat kepada anda, kepada siapa yang guna multimeter, sama ada di sekolah atau di AKBN Seri Iskandar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. I don't wanna know 일단 신짓 말라
I don't wanna know 知らないかがいいのに Why 気づけば